My Digital ID berfungsi sebagai platform pengesahan identiti digital yang merujuk terus kepada pengkalian data kerajaan. Apabila anda mendaftar untuk My Digital ID, sistem akan melakukan pengesahan menggunakan MyCard dan cap jari anda, kemudian menjana sijil digital yang disimpan pada peranti anda. Apabila anda ingin mengakses perkhidmatan dalam talian yang menyokong My Digital ID, anda hanya perlu menggunakan satu sistem pengesahan untuk masuk tanpa perlu mendaftar akaun berasingan atau mengingati pelbagai kata laluan. Dalam video ini, kami nak kongsi cara batalkan sijil digital ID anda di aplikasi My Digital ID. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman utama, tekan menu. Kemudian tekan butang Digital ID. Seterusnya, isikan nama dan nombor kad pengenalan anda. Selepas itu, tekan seterusnya. Kemudian, anda dikehendaki untuk mengambil gambar MyCard diri, depan dan belakang serta suap foto. Untuk langkah ini, tekan seterusnya dan lengkapkan saja proses ini sehingga selesai. Akhir sekali, Digital ID anda telah berjaya dibatalkan. Selepas ini, anda boleh mencuba semula untuk lakukan pendaftaran baru di aplikasi My Digital ID ini. Jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!